Simpanan itu keperluan, bukan pilihan. Ramai orang masih menganggap simpanan ini hanyalah pilihan. Bila ada duit lebih, barulah terlintas untuk menyimpan. Namun hakikatnya bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana belum nampak keperluannya. Selagi gaji masih masuk setiap bulan, simpanan jarang dijadikan keutamaan. Cuba anda bayangkan jika satu hari nanti anda tiba-tiba hilang sumber pendapatan. Lebih pahit lagi dibuang kerja tanpa persediaan. Pada waktu itu barulah anda sedar, simpanan bukan lagi pilihan yang boleh ditangguh, tetapi satu keperluan mendesak untuk kelangsungan hidup. Anda tidak semestinya perlu menyimpan dengan jumlah yang besar. Yang penting ialah bermula. Jika menyimpan duit terasa sukar kerana mudah bocor, cuba alihkan cara menyimpan dalam bentuk emas. Nilainya lebih terjamin, sukar diusik dan kekal menjadi pelindung dalam jangka masa panjang. Setiap ringgit atau gram emas yang kita simpan hari ini sebenarnya adalah benteng pertahanan masa depan. Ia mungkin nampak kecil sekarang, tetapi kelak akan menjadi penyelamat saat kita benar-benar memerlukannya. Bagi yang bersedia untuk mulakan simpanan emas, anda boleh isi borang biru sign up di bawah untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan emas.